Kapten Portugal Cristiano Ronaldo kini melalui 10 perlawanan berturut-turut tanpa menjaringkan gol dalam masa permainan biasa merentasi Piala Dunia 2022, Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Kali terakhir Ronaldo menjaringkan gol dalam masa permainan biasa di kejohanan utama Euro atau Piala Dunia adalah menerusi sepakan penalti ketika Portugal menewaskan Ghana 3-2 pada peringkat kumpulan Piala Dunia 2022 dalam dua perlawanan berikutnya ketika menang 2-0 ke atas Uruguay dan tewas 1-2 kepada Korea Selatan. Beliau bermula dalam kesebelasan utama tetapi dikeluarkan pada minit ke-82 dan ke-65 selepas menunjukkan reaksi kecewa ketika digantikan menentang Korea Selatan. Ronaldo direhatkan ketika kemenangan besar Portugal 6-1 ke atas Switzerland di pusingan 16 terbaik manakala penggantinya Gonçalo Ramos meledak hat-trick. Ronaldo hanya dimasukkan pada minit ke-73 ketika Portugal sudah mendahului 5-1 sebelum gol terakhir dijaringkan oleh Rafael Leao. Selepas kejohanan itu, Persekutuan Bola Sepak Portugal menamatkan khidmat Santos, penggantinya. Roberto Martinez secara terbuka menyatakan falsafah pasukan yang dibina di sekeliling Ronaldo, namun pertukaran jurulatih masih belum menamatkan kemarau jaringan penyerang veteran itu.